Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid, saya Cikgu Iliana dari SMA Darus Saadah. Hari ini kita akan belajar bab 8 iaitu keradioaktifan. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 8.2 atom dan nukleus. Di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap murid-murid boleh melakar struktur asas atom yang stabil. Pernahkah murid-murid mendengar istilah atom? Apakah itu atom? Atom merupakan unit asas yang membentuk jirim. Unsur terdiri daripada satu jenis atom sahaja. Semua atom adalah neutral bermakna tidak bercas. Mari kita mengenali teori atom yang ditemui oleh John Dalton. Siapakah John Dalton ini? John Dalton merupakan ahli kimia dan fizik British. Menurut John Dalton, atom merupakan zarah yang terkecil dan tidak boleh dibahagikan lagi. Kajian atom ini dikembangkan lagi oleh Niels Bohr yang merupakan ahli fizik Denmark. Niels Bohr menyatakan bahawa atom bukanlah zarah yang terkecil. Niels Bohr menggambarkan atom sebagai sebuah nukleus kecil yang bercas positif dikelilingi elektron yang bergerak dalam orbit berbentuk bulatan. Menurut Bohr juga, atom terdiri daripada zarah subatom iaitu proton, neutron dan elektron. Jom murid-murid kita dalami lagi apa yang ada dalam setiap zarah subatom. Okey, untuk melakar satu atom, murid mesti melakar dahulu nukleus. Apa itu nukleus? Nukleus ialah pusat atom. Jisim atom akan terkandung di dalam nukleus. Jadi, untuk melakar struktur atom, nukleus hendaklah diletakkan di tengah-tengah bulatan. Secara ringkas, atom terbina daripada 3 zarah subatom iaitu proton, neutron dan elektron. Neutron tidak bercas, manakala elektron bercas negatif. Proton ialah subatom yang bercas positif. Proton akan dilakar dalam bentuk bulatan dalam kawasan nukleus dan akan dilabelkan dengan cas positif, mewakili simbol tambah. Okey, nukleon mempunyai jisim atom dan mempunyai jisim berat relatifnya 1. Okey, seterusnya neutron. Neutron ialah zarah subatom yang tidak bercas. Jadi, jika kita lukis, kita tidak perlu melukis dengan sebarang tanda. Dan jisim atom relatifnya bernilai 1. Seterusnya, elektron. Elektron merupakan zarah subatom bercas negatif. Jadi, lakaran elektron mestilah dilukis di dalam orbit dengan tanda tolak. Elektron paling ringan. Jadi, jisimnya boleh diabaikan. Okey, secara ringkasnya, untuk memahami ciri zarah subatom, saya telah ringkaskan dalam bentuk jadual. Jadi, murid-murid boleh rujuk jadual ini. Untuk mudah ingat ciri zarah subatom, murid hanya perlu ingat akronim PEN. P merujuk kepada proton, P juga merujuk kepada cas positif. E, elektron. Tambahkan huruf N di hadapan, maka kita dapati elektron bercas negatif. N, neutron. Maksud neutral. Senang kan? Sebagai pengukuhan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu sediakan satu tugasan untuk murid-murid. Jom kita label struktur atom. Anda diberi masa 3 minit untuk siapkan. Baiklah, marilah kita semak jawapannya. Okey, ini adalah jawapan yang betul. Proton dan neutron akan berada di pusat nukleus, manakala elektron akan beredar pada orbitnya. Ini akan membentuk keseluruhan struktur atom. Tahniah murid-murid, anda telah berjaya melabel dengan betul. Jadi selepas ini anda boleh melakar pula. Okey, kita sudah selesai memahami struktur asas atom dan nukleus. Ilmu ini penting untuk menjadi asas kepada topik keradioaktifan yang akan kita pelajari seterusnya. Diharapkan murid dapat memahami dan mendapat gambaran jelas bagaimana untuk melakar struktur atom yang stabil. Cikgu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan serakat pantun. Proton, neutron di dalam nukleus. Elektron beredar dalam bulatan. Ilmu fizik menjadi penerus mengenal atom ciptaan Tuhan. Sehingga berjumpa lagi. Bye.